Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guys, dalam kita berkawan ada 4 jenis kawan yang kita kena tahu. Pertama, yadri wa yadri annahu yadri. Dia orang yang mana ada ilmu pengetahuan dan dia tahu bahawasanya diri dia ada ilmu, maka orang ni kita kena ikut dia. Yang kedua adalah yadri wa la yadri annahu yadri. Dia ada ilmu tapi dia tak tahu macam mana dia nak sampaikan, tak tahu yang dia boleh digunakan sebagai imam sebagainya. Orang macam ni kita kena tolak dia sebagai imam, kita kena kedepankan dia dalam masalah-masalah mengenai syariat dan masalah-masalah agama. Yang ketiga adalah la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tak ada ilmu dan dia sedar bahawasanya dia tidak ada ilmu. Orang macam ni kita kena bimbing dia, kita kena ajar dia. InsyaAllah dengan sebab dia belajar dengan kita, dia boleh jadi orang yang baik, orang alim dan sebagainya. Dan kawan yang keempat adalah kawan yang terlalu bahaya, iaitu apa dia? La yadri wa la yadri annahu la yadri. Kan orang macam ni fajtanibuh. Kan dia tak ada ilmu pengetahuan dan dia tak tahu yang dia tak ada ilmu. Ini kita panggil jahil murakkab. Kan jahil yang kebodohan yang bersusun-susun. Macam ni kalau kita tegur dia pun, dia akan cakap dia betul. Jadi pertama sekali, jangan kita jadi golongan yang keempat. Dan yang seterusnya kita kena menghindari golongan yang keempat, supaya diri kita, ilmu dan iman kita terjaga. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.